Kita akan perkembangan rugby di mana Kolej Yayasan Saad pamer aksi cemerlang dalam saingan Super Schools Rugby 2025 apabila mencatat kemenangan tipis 13-7 ke atas pasukan pelawan SMS Tuanku Syahid Putra dalam perlawanan ketiga kumpulan B yang berlangsung di Air Keroh. Mohamed Aryan Azam dinobat pemain paling terbaik perlawanan apabila berjaya bantu pasukan langkah kanan dalam aksi pertama mereka dengan satu try di babak kedua perlawanan sekaligus meraih bata kemenangan buat pasukan. Turut membantu Aryan adalah Nur Azman yang juga berjaya meraih satu try untuk meletakkan pasukan di depan pada awal perlawanan. Walaupun KYS membuka tirai menerusi sepakan penalti yang kemas menerusi Feras Arman, prestasi cemerlang di pamer Aryan Azam sudah tentu suntik semangat dan motivasi buat pasukan mara lebih jauh dalam kejohanan. Mampukah Aryan Azam jadi duri dalam daging buat Kolej Yayasan Saad di aksi seterusnya?